Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya main game Dead Doors. Okey, ialah pintu masuk ke mana-mana ni. Sekejap kawan saya nak join kejap. Door ni dah susah gila dah. Allah Allah. Balik kacau. Dia macam ada malu. Aduh abang. Ni lah kan saya yang warna biru. Tengah sungguh. Ramai-ramai. Viste que no era así. Bueno. Ese que andábamos jugando ahorita de segundo, nada que ver, pues. Jom, kita main game. Jom, main. No, por eso dice el hotel y la mía fue. Ini dua orang. Oh, ada orang tak masuk. Se llama el modo. Battle mode tu susah. Más de 2 horas el video de los 3 más, no lo vi todo. Otro cosa. Tiga. Satu ay. Tolong. Imam buat ke tadi? Beta tu susah sebab update baru. Harus welcome. Imam pun welcome. Ada orang 5-8 kali je mati. Kau tak boleh masuk. Kau masuk ni. Ni mandi. Mak kenapa ke dinding? Mak dia ke dinding luar. Apa? Ini banyaknya almari. Kunci. Ada pun. Dia senang je. Kamu tahu harus I live doors. Avatar harus minum. Tengok abang. Tapi kenapa harus macam ni? Lepas tu I live doors. Kita harus macam tu. Oh, mungkin bentuk dia bukan, dia kena kotak atau apa. Dia memang macam tu kot. Sekejap. Tak tekan lama. Ni ada apa ni? Update tadi. Ni ada apa? Boleh berketuk-ketuk. Kalau siapa jumpa lighter boleh tu. Komen. Okey. Sayang. Sekejap. Boleh lagi. Tak tinggal apa-apa. Cool man. Ada gua. Tersorok pula. Cepat. Oh, lighter. Jumpa lighter. Oh, jangan tengok. Kena atas ni tangga. Mana satu? Iman kat mana? Iman kat mana? Kamu tengok apa? Aku kena bawah ni. Saya jangan.
Baru sama kamu tuh sebenarnya. Oh, agak kat belakang. Ke 10. Masih. Okey, jangan tengok. Jangan tengok. Ada pedih kan. Tak ada apa-apa dah. Kita berdua mati. Saya buat. Aduh. Kita yang tak masuk bila lampu berkelip. Aduh. Aduh, macam mana? Susah, susah lagi. 11 tu. Okey, itulah saja game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.